Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Noh Naufan bin Muhammad Tauhid, murid tahun 3. Hari ini saya ingin membawa anda semua mengembara ke dunia Minecraft saya yang diinspirasikan daripada tempat kegemaran saya di Negeri Sembilan, iaitu Nabila Agrofarm Resort yang terletak di Jalan Pantai, Seremban. Kenapa saya pilih Nabila Agrofarm? Sebab tempat ini sangat cantik dan tenang. Dalam projek Minecraft ini, saya telah membina semula resort ini dengan elemen agropelancongan. Di sini ada dusun buah-buahan dan suasana kampung yang sangat segar. Saya mahu tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia mempunyai tempat percutian alam semula jadi yang terbaik sempena Visit Malaysia 2026. Kawan-kawan, projek saya bukan sekadar bangunan biasa. Saya telah memasukkan elemen teknologi hijau. Cuba lihat di atas bumbung bangunan yang saya bina. Saya letakkan panel solar. Kenapa saya guna tenaga solar? Pertama, kita gunakan cahaya matahari untuk hasilkan elektrik. Ianya percuma dan tidak mencemarkan udara. Kedua, ini adalah sokongan saya kepada Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG. Dalam projek ini, saya fokus kepada SDG ke-7, iaitu tenaga bersih dan berpatutan, serta SDG ke-15, iaitu kehidupan di darat. Saya pastikan tiada pokok yang ditebang sebarangan dalam Minecraft saya, supaya ekosistem di Nabila Agrofarm tetap terjaga. Dengan membina perpustakaan, saya tidak hanya membina struktur daripada kayu dan kertas, tetapi juga membina intelek dunia. Ini menjadikan dunia Minecraft saya sebuah model smart city yang sangat seimbang. Saya berharap melalui binaan Minecraft ini, lebih ramai pelancong akan datang ke Seremban untuk merasai sendiri keindahan Nabila Agrofarm Resort. Bagi saya, pelancongan yang hebat adalah pelancongan yang menjaga alam sekitar. Mari kita jaga bumi kita supaya generasi akan datang dapat melihat keindahan yang sama. Negeri Sembilan bersih, Malaysia cantik, bumi kita selamat. Sekian, terima kasih.